Tuhan sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mudah-mudah daripada ayat Quran. Tuhan cerita kita susah belaka kan? Kerja banyak kan? Sibuk kan? Mesyuarat kan? Tak habis-habis. Tak ada baca ayat aku. Hujung tu Tuhan bagi sekali lagi. Faqra'u ma tayassara min. Hak mana sudi bacalah ayat aku hak mudah-mudah. Subhanallah. Lepas tu baru Tuhan sebut wa aqimus salah wa atuz zakah. Kalau kita ada masa lah banyak untuk benda lain, takkan kita tak ada masa untuk Tuhan. Tuhan ni dia memerintahkan kita syukur pada dia subuh 2 rakaat saja, bukan banyak. Tuhan tahu dah 2 rakaat ni pun ramai yang tak bangun. 2 rakaat cukup lah. Nah. Dah kalau asar, zuhur asar, sebab kamu semua sihat, tak tidur kan? Tu pun Jumaat 2 rakaat lagi. Sebab apa? Sibuk belakang kan? Khutbah pendek-pendek sudah. Semayang boleh lama sikit baca ayat 2 rakaat cukup. Asal Tuhan pun tahu sibuk belakang nak ambil anak sekolah. Tak? Sebahagian riwayat walaupun tidak sahih, bukan disunatkan, boleh ditakhirkan asar tu. Dengan sebab kalau ada masyarakat lain, selesai dulu urusan lain, hujung harus semayang asar. Riwayat ni memang tak sahih. Cuma nak tunjuk sahabat satu pun ada. Nak suruh semayang. Dah maghrib sibuk belakang kan? 3 rakaat cukup lah. Ansyak. Sebelum tidur semayang dah lebih sikit 4 rakaat. Nah. Tu pun ada lagi yang tak semayang. Subhanallah. Tak ada masa ke dia? Ada.